Nak tengok view keseluruhan Halong Bay daripada atas bukit? Jom aku cerita dekat korang. Ini dia T-Top Island yang kita akan naik lebih kurang 400 step anak tangga. So macam biasa, aktiviti akhir kami dekat cruise ni, pagi-pagi kita akan dibawa oleh sebuah bot untuk pergi ke T-Top Island lah, yang terletak berdekatan juga sebenarnya dengan cruise kami. So inilah dia Golden Cruise, korang boleh tengok, cantik kan? Satu-satunya cruise warna emas yang ada dekat Halong Bay ni. Sebenarnya tak jauh itu dia T-Top Island. Dekat atas tu dia bukan adanya kuil tau, tapi sebenarnya dia ada pondok untuk berehat dekat atas tu lah. Macam mana nama dia T-Top? Dia adalah sempena nama seorang bangsawan yang pernah datang kat sini lah, dan dia berbangsa France. Jadi untuk mengiktiraf sumbangan dia, kerajaan Vietnam menghadiahkan pulau ni untuk diletakkan namanya. Korang bayangkan, korang kena naik 400 step, dan yang ni tangga dia memang sangat steep lah. Kena relax-relax, tenang-tenang. InsyaAllah dalam tempoh 15 minit dah sampai dekat atas lah. So yang ni separuh kita dah sampai. View pun dah cantik macam ni ha. Kemudian kita nak teruskan lagi untuk naik ke puncak dia. Jangan stres sangat, relax-relax, santai-santai sambil tengok view dekat sini. Memang steep habis weh. Tapi banyak juga yang berumur naik juga atas ni. Memang selut lah. Kita hampir ke 400 step. Itu dia. Jadi akhirnya 15 minit perjalanan naik ke atas puncak ni, kita pun dah sampai. Nampaknya kami bertiga sampai dekat atas ni ha, bersama ustazah dengan ustaz lah. Siap aku jadi fotografer lagi. View memang subhanallah sangat cantik. Kita boleh tengok keseluruhan Halong Bay ni, dan nampak tak cruise kita yang cantik tu pun kita boleh tengok daripada atas ni. Bagi yang tak dapat naik, boleh santai dekat pantai ni. Nak main volleyball pun boleh, macam-macam aktiviti ada dekat sini. Nak berenang pun boleh, tak ada masalah. Nak tahu lanjut tentang trip ni, klik link di bio.